Baru-baru ini, laporan berita dan desas-desus media sosial mengenai pengurusan tanah perkuburan Islam di Semenyih telah mencetuskan polemik yang mendalam mengenai kecekapan institusi agama dalam negara. Di sebalik isu teknikal yang diutarakan, insiden ini sebenarnya mendedahkan keretakan sistemik yang jauh lebih membimbangkan. Apabila urusan fardu kifayah yang bersifat fundamental dalam ekosistem masyarakat Muslim bertukar menjadi subjek kekeliruan dan kelewatan birokratik, ia menjadi petanda jelas kegagalan dinamisme dalam agensi pengurusan agama Islam. Assalamualaikum dan selamat kembali ke Domir TV. Sebuah institusi yang memegang nama dan otoriti Islam sepatutnya menjadi barisan hadapan yang mempamerkan keadilan serta kecekapan tadbir urus yang kontemporari. Namun hari ini, realitinya menuntut satu penilaian semula yang kritis. Apabila dibedah apa yang sebenarnya berlaku di Semenyih, kekeliruan dan dakwaan monopoli isu tanah kubur telah berlarutan sehingga mencetuskan kegusaran awam. Mengapa isu sekritikal ini memerlukan masa yang lama untuk diperjelaskan? Mengapa kenyataan fakta yang tuntas lambat dikeluarkan bagi meredakan keresahan ummah? Kelewatan bertindak dan kegagalan memberikan respon pantas berasaskan fakta telah membuka ruang seluas-luasnya kepada fitnah dan spekulasi. Kesannya, masyarakat luar melihat institusi Islam sebagai satu entiti yang tidak cekap, lembab dan gagal melindungi hak asas umatnya sendiri. Apabila institusi agama gagal bertindak sebagai pemudah cara, mereka secara tidak langsung membiarkan imej Islam terpalit dengan persepsi kelemahan birokrasi dan urus tadbir. Penyakit birokrasi ini tidak terhenti pada isu tanah perkuburan. Ia juga merebak parah ke dalam pengurusan dana zakat. Kontroversi salah laku pengurusan zakat di Perlis yang menjadi bualan mutakhir ini membuktikan betapa rapuhnya sistem apabila integriti dikompromi oleh kelemahan kawalan dalaman. Namun krisis tadbir urus zakat ini tidak boleh dilihat sebagai isu terpencil yang hanya berlaku di Perlis, melainkan merupakan sebuah epidemik birokratik yang turut membelenggu institusi zakat di negeri-negeri lain. Sebagai contoh, tragedi bencana banjir yang melanda Hulu Langat, Selangor. Di saat mangsa-mangsa banjir yang majoritinya umat Islam terputus bekalan dan mendambakan bantuan kewangan segera, institusi zakat negeri dilihat gagal berfungsi sebagai entiti bantuan kecemasan yang tangkas. Punca utamanya adalah rantaian prosedur birokrasi yang terlalu rigid dan berlapis-lapis. Sistem pengurusan yang sepatutnya menjadi pelindung ketika kecemasan bertukar menjadi ejen kelambatan yang membekukan seluruh proses agihan. Apabila syarat dokumentasi dan kelulusan pentadbiran diletakkan lebih tinggi daripada nilai nyawa serta kebajikan mendesak ummah, fungsi agihan zakat terhenti sepenuhnya, meninggalkan asnaf dan mangsa bencana terkapai-kapai tanpa pembelaan yang sepatutnya. Zakat diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sebuah instrumen dinamik untuk membebaskan golongan mustad'afin dengan kadar segera. Namun apabila dana jutaan ringgit tersangkut dalam prosedur berlapis yang rigid atau lebih parah, dicemari oleh salah guna kuasa dan golongan elitis, ke manakah perginya fungsi pembelaan tersebut? Data di lapangan ketika tragedi banjir di Hulu Langat merakamkan bahawa NGO bukan Islam, termasuk komuniti Buddha dan Kristian, menjadi antara terawal yang tiba untuk menghulurkan bantuan kewangan kecemasan serta barangan asas kepada mangsa yang majoritinya umat Islam. Sorotan ini bukanlah sebuah naratif dangkal untuk memperkecilkan umat Islam sendiri atau mendakwa teologi lain lebih mulia, melainkan satu tamparan buat seluruh ummah. Di manakah kedudukan institusi Islam di saat-saat kritikal tersebut?
Sepatutnya institusi zakat dan agama menjadi agensi terpantas yang memimpin operasi bantuan pasca bencana. Apabila lewat bertindak dan seolah-olah menutup mata di sebalik alasan prosedur, kita bukan sahaja gagal sebagai pentadbir, malah sedang mempamerkan contoh tadbir urus yang buruk kepada masyarakat majmuk di Malaysia. Hakikatnya, ia mencerminkan kegagalan berdakwah dan langsung tidak mencerminkan bahawa Islam adalah agama penyelesaian. Justru mengapakah institusi pentadbiran agama kita seolah-olah kehilangan taring dan fungsinya? Jawapannya terletak pada fasa peralihan institusi ini yang kini terperangkap dalam model pengkorporatan kaku. Sebuah transisi institusi yang mengubah agensi agama menjadi monolith birokratik yang bergerak dengan sangat perlahan. Rakyat sedang menyaksikan kesinambungan mentaliti aparatur kolonial di mana tadbir urus kebajikan terikat kepada prosedur meja bertingkat, kepelbagaian lapisan kelulusan dan garis masa penilaian yang meleret-leret. Kesannya amat tragis apabila keperluan mendesak golongan fakir miskin terpaksa dikorbankan demi memenuhi kehendak pematuhan borang dan prosedur operasi standard SOP. Dinamisme tadbir urus Islam awal yang dipelopori oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta era Khulafa' ar-Rasyidin dicirikan oleh sistem pengurusan yang organik, responsif dan meletakkan kebajikan daruri ummah mengatasi segala formaliti teknikal. Dalam dimensi intelek dan spiritual, agensi agama kini dilihat sangat perlahan dalam merumuskan jawapan terhadap kegusaran teologi semasa, menangani ancaman akidah serta menyediakan naratif balas berasaskan fakta bagi mendepani asakan pemikiran moden. Kelembapan berganda, iaitu kelumpuhan operasi dan ketumpulan intelektual, akhirnya meluaskan jurang keyakinan serta krisis legitimasi antara rakyat dengan institusi agama. Malah gejala disfungsi birokratik ini tidak lagi terhad kepada agensi formal. Ia kini dikesan menular ke dalam ekosistem pertubuhan bukan kerajaan, NGO Islam. Pada asalnya, pasaran sivil dan NGO Islam ditubuhkan untuk bertindak sebagai complementary agency, sebuah entiti alternatif yang dinamik dan tangkas bagi mengisi kelonggaran fungsi pentadbiran korporat negeri. Malangnya, sebahagian besar NGO Islam berskala makro hari ini telah kehilangan identiti organik mereka. Akibat meniru struktur korporat secara melampau, mereka menjelma sebagai sebuah organisasi yang syarat dengan kekangan birokrasi dalaman daripada rantaian dokumentasi yang rencam, protokol mesyuarat berlapis sehinggalah kepada pengalaman hierarki kaku yang menyekat otonomi di lapangan. Apabila sebuah NGO Islam meletakkan keutamaan kepada penjenamaan institusi dan penyeragaman birokratik mengatasi real impact atau impak yang nyata di lapangan, mereka secara tidak langsung telah mengkhianati objektif penubuhannya. Mereka kehilangan daya pembebasan ummah di saat krisis. Sebaliknya sekadar menjadi replika kecil kepada monolith lembap. Sebuah struktur yang besar pada nama namun mandul pada fungsi pembebasan kebajikan dan ketahanan ummah. Ketergantungan yang melampau kepada birokrasi dalam pengurusan agama bukan sekadar melewatkan kerja, tetapi ia mempunyai implikasi yang amat parah dan berbahaya kepada ummah serta landscape masyarakat Malaysia secara keseluruhan. Apabila institusi Islam bertindak lembap, kita secara tidak langsung sedang membiarkan umat Islam menjadi lemah, tidak bermaya dan hidup dalam kebergantungan. Kelemahan ini memberi isyarat kepada masyarakat majmuk di Malaysia bahawa model tadbir urus Islam tidak berupaya membawa kecekapan dan keadilan ekonomi. Ini adalah satu malapetaka bagi dakwah dan maruah ummah. Umat Islam tidak boleh lagi bertoleransi dengan sikap acuh tak acuh para birokrat yang kehilangan jiwa hamba.
institusi agama wajib dirombak. Rakyat menuntut penstrukturan semula yang agresif. Hapuskan lapisan birokrasi yang tidak berkeperluan. Digitalisasikan agihan dengan telus dan letakkan individu yang mempunyai kompetensi serta integriti tinggi yang takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Taala. Sudah tiba masanya kita kembali kepada maqasid syariah yang sebenar, iaitu melindungi dan mempermudahkan urusan ummah, bukannya menyulitkannya bawah alasan prosedur. Kecekapan pengurusan agama adalah cerminan kepada keagungan Islam itu sendiri. Jangan biarkan barah birokrasi ini bernanah dan terus meranapkan masa depan ummah.